Alright guys, so dah seminggu lebih guys kita tak jumpa guys. Sebab apa guys? Last video cikgu beritahu okay, market dah pull back, short term cikgu masih bearish. Dan sekarang guys, dah seminggu lebih, adakah cikgu masih lagi bearish guys? Okay, siapa nak tahu, dengar video ni sampai habis guys. Alright, so first guys, in term of short term bearish, dia bukan ambil masa 2-3 hari guys, at least dalam seminggu lebih guys. So kalau ikutkan tinggal 1 hari lagi lah. Sebab event yang cikgu paling bearish sekali adalah event tarif. Kalau siapa follow Telegram cikgu dah beritahu lah. Memang cikgu tunggu event tarif, dan bila mana berlaku event tarif, market akan jatuh bawah 80k, dan itu adalah zone yang best lah untuk masuk. Baik, so semalam kita dah nampak market jatuh ke 74k, dan hari ini dah reclaim balik 80k. So dia tunjukkan V-shape recovery. So dalam masa 1 hari saja dia dah tunjukkan recovery. Tetapi guys, event tarif ni dia ambil masa 1 minggu lah untuk tempoh bertenang. Alright, so paling panik dah berlaku hari Ahad dan hari Isnin. Dan hari ni dia tengah fasa recovery, dan kemungkinan esok pun dalam fasa recovery. Alright, so bila mana cikgu akan start bullish balik, alright, maksudnya short term bearish tu bila nak habis, bagi cikgu adalah esok is the last day lah. Pandangan cikgu, hari Khamis dan ke atas market akan lebih best lagi. Alright, sebab sekarang ni dia kena maintain di atas 80k, and then selepas dah maintain atas 80k, dah stabilize, alright, baru market akan lebih best guys. Alright, sebab tu kita tahu once market jatuh, once market panic, alright, is a very big opportunity, and dia berlaku cepat. Alright, sebab dalam bulan guys memang banyak market panic macam korang ingat 2021 banyak panic yang kita hadapi, siap kena kena quarantine, siap macam-macam lah kan. Masa tu memang dekat panic, tapi market naik guys selepas daripada panic. Baik, dan panic dah berlaku, alright, yang kata apa, so kita lihat dalam masa terdekat adakah hujung bulan ni interest rate akan turun. Alright, cuma in term of bullish, cikgu akan start short term bullish bermula jangkaan Khamis ataupun Jumaat ini, dan dia akan maintain sampai hujung bulan 4. Alright, kita akan buka long position balik untuk kita maintain sampai bulan 4. Alright, so guys, cikgu nak beritahu yang X cikgu CryptoZig tu dah kena hack. Alright, so cikgu kena buat X baru lah. Alright, so itu saja. So kalau siapa-siapa nak belajar pasal kripto, jumpa anda dalam Crypto Starter guys. So selamat Hari Raya, maaf saya batin. Jumpa lagi guys. So all the best. The biggest opportunity is yesterday, and the good thing is coming soon. Alright, so kita lihat balik apa yang akan berlaku lah antara trade war ni. Alright, selepas tempoh bertenang dia akan recover dulu, and then alright, short term bullish, buka 3 minggu short term bullish, then alright, kita lihat lagi bulan Mei, then baru kita boleh buka long term bullish bila market dah start reduce interest rate. So guys, macam biasa guys, kita semua adalah hostage yang Trump pegang sekarang. Alright, dan Trump dah announce memang dia buat macam ni supaya interest rate turun guys. Okay, dan bulan April kita dah officially quantitative easing. So 1st of April kita quantitative easing, dan cikgu dah post event-event yang bulan 4 yang korang kena tengok lah. Alright, so event bearish dah settle, taklah settle, kira 1 hari lagi lah. Alright, bearish, dan baru kita dapat lihat market lebih cantik. Okay guys, itu saja belajar tu kata saya. Jumpa lagi guys. Nak belajar kripto, tengok kat TikTok by cikgu. Okay, bye.